Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anak-anak semua. Apa khabar hari ini? Pengetua harap kamu semua sihat, ceria dan bersemangat untuk belajar. Anak-anak yang pengetua sayangi, dalam episod ke-11, cabaran motivasi kita hari ini, pengetua ingin berkongsi satu perkara yang sangat penting dalam hidup dan dalam kejayaan, iaitu kerjasama membawa berkat. Anak-anak, dalam apa sahaja yang kita lakukan, kita tidak boleh berjaya seorang diri. Sure, walaupun kamu bijak, rajin atau berbakat, kamu tetap perlukan orang lain untuk menyokong, membantu dan membimbing. Sebab itulah kerjasama itu satu nikmat yang sangat besar. Cuba kamu lihat apabila kita membuat tugasan berkumpulan. Kalau semua orang memberi idea, membantu menyiapkan bahan dan saling mengingatkan, hasilnya pasti lebih baik. Tetapi kalau semua buat hal sendiri, tidak bincang, tidak bertolak ansur, kerja jadi lambat, tidak berkualiti dan akhirnya tiada siapa yang gembira. Kerjasama itu bukan sekadar bekerjasama. Kerjasama itu tanda hormat, tanda persahabatan dan tanda kita menghargai satu sama lain. Apabila kita bekerjasama, kita belajar menerima pandangan rakan, belajar berkongsi tugas, belajar saling memperbaiki dan yang paling penting, kita belajar menjadi manusia yang lebih memahami orang lain. Dan ingatlah anak-anak, Allah sangat suka kepada orang yang saling membantu. Apabila kita mudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita. Itulah maksudnya kerjasama membawa berkat. Jadi cabaran pengetua untuk kamu hari ini ialah bantu seorang rakan kamu walaupun sedikit. Tolong difahamkan pelajaran, tolong kemaskan meja, tolong angkat kerusi ataupun hanya beri semangat. Perkara kecil pun boleh membawa kebaikan yang besar. Jika seluruh kelas bekerjasama, seluruh sekolah bekerjasama, maka kita akan menjadi satu komuniti yang kuat, hormat menghormati dan sentiasa bersemangat untuk berjaya bersama. Pengetua percaya kamu semua boleh lakukannya. Teruskan menjadi anak-anak yang baik, bekerjasama dan membawa keberkatan kepada diri, keluarga dan sekolah. Terima kasih anak-anak semua. Kita jumpa dalam episod motivasi seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anak-anak semua. Apa khabar hari ini? Pengetua harap kamu semua ceria, sihat dan bersemangat untuk belajar. Anak-anak yang pengetua sayangi, dalam episod ke-12 cabaran motivasi kita hari ini, pengetua ingin berkongsi satu nilai yang sangat penting dalam kehidupan, iaitu kejujuran. Jujur bukan sahaja bermaksud tidak menipu atau berbohong. Lebih daripada itu, jujur dalam setiap tindakan bermaksud kita melakukan sesuatu dengan hati yang ikhlas, bertanggungjawab dan tidak mengambil jalan pintas yang salah. Contohnya tadi apabila menyiapkan kerja sekolah, jangan menyalin atau menipu. Usaha sendiri walaupun lambat atau tidak sempurna tetap lebih berharga kerana ia adalah hasil kerja jujur dan usaha kamu sendiri. Kejujuran juga membuatkan orang lain percaya kepada kita. Bila kamu jujur, rakan-rakan, guru dan keluarga tahu mereka boleh bergantung kepada kamu dan percaya atau tidak, kejujuran itu akan membawa berkat dalam hidup kita dari kejayaan kecil hingga kejayaan besar. Pesanan pengetua untuk cabaran hari ini ialah lakukan sesuatu hari ini dengan sepenuh kejujuran, walau kecil atau besar. Jangan takut untuk mengaku kesalahan dan pastikan setiap tindakan kamu ikhlas. Ingat anak-anak, keberanian untuk jujur bukan kelemahan tetapi tanda kepribadian yang kuat dan mulia. Pengetua percaya kamu semua boleh amalkan nilai ini dalam kehidupan seharian, di rumah, di sekolah dan bersama rakan-rakan. Terima kasih anak-anak. Teruskan berbuat baik, jujur dalam setiap tindakan dan semoga setiap langkah membawa keberkatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anak-anak semua. Apa khabar hari ini? Pengetua harap kamu semua sihat, ceria dan bersemangat untuk belajar anak-anak yang pengetua sayangi. Dalam episod ke-13 cabaran motivasi kita hari ini, pengetua ingin berkongsi satu nilai yang sangat indah dan mudah diamalkan dalam kehidupan seharian, iaitu senyum itu sedekah. Mungkin ramai yang berfikir, sedekah hanya berkaitan dengan wang atau barang. Tetapi tahukah kamu, senyum kepada orang lain juga termasuk sedekah? Apabila kita tersenyum, kita sebenarnya memberi kebaikan kepada hati orang lain. Senyuman boleh mencerahkan hari seseorang, mengurangkan tekanan
dan membuatkan suasana menjadi lebih positif. Senyum itu percuma, mudah dilakukan tetapi impaknya sangat besar. Bayangkan jika setiap seorang daripada kita sentiasa tersenyum kepada guru, rakan dan ahli keluarga, pastinya dunia kita menjadi lebih ceria dan harmoni. Cabaran pengetua untuk kamu hari ini ialah tersenyumlah sekurang-kurangnya sekali kepada setiap orang yang kamu jumpa hari ini. Tidak perlu kata apa-apa, senyuman sahaja sudah cukup untuk menebarkan kebaikan. Ingatlah anak-anak, kebaikan kecil yang konsisten akan membawa keberkatan dalam hidup kita. Senyum itu bukan sahaja memberi kegembiraan kepada orang lain, tetapi juga membuatkan hati kita sendiri menjadi lebih tenang dan bahagia. Pengetua percaya kamu semua boleh amalkan nilai ini dalam kehidupan seharian, di rumah, di sekolah dan bersama rakan-rakan. Terima kasih anak-anak semua. Teruskan tersenyum kerana senyum itu sedekah yang membawa berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat anak-anak semua. Apa khabar hari ini? Pengetua harap kamu semua sihat, ceria dan bersemangat untuk menuntut ilmu. Anak-anak yang pengetua sayangi, dalam episod ke-14 cabaran motivasi kita hari ini, pengetua ingin berkongsi satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim, iaitu solat. Solat bukan sekadar rutin harian, tetapi satu bentuk komunikasi dengan Allah. Melalui solat, kita memohon petunjuk, kekuatan dan keberkatan dalam kehidupan. Anak-anak, ya jangan sesekali mengabaikan solat. Walaupun kita sibuk dengan sekolah, aktiviti atau bermain, solat adalah tiang agama dan ia memberi kita ketenangan, disiplin dan keberkatan. Ingatlah, setiap solat yang kita tunaikan dengan ikhlas membawa pahala dan ganjaran. Malah ia membimbing kita untuk sentiasa berbuat baik dan menjauhkan diri daripada perkara yang salah. Cabaran pengetua untuk kamu hari ini ialah pastikan kamu menunaikan semua solat dengan tepat waktu dan penuh khusyuk. Sekurang-kurangnya, jadikan solat sebagai amalan yang tidak terganggu oleh apa pun aktiviti harian. Anak-anak, pengetua percaya bahawa bila kamu istiqamah dalam solat, kamu akan menjadi lebih disiplin, tenang dan berjaya dalam pelajaran serta kehidupan. Solat adalah pelindung dan panduan dalam setiap langkah kita. Teruskan usaha, jangan abaikan solat dan semoga setiap hari membawa keberkatan untuk diri, keluarga dan sekolah. Terima kasih anak-anak semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua anak-anak pengetua. Apa khabar hari ini? Pengetua doakan kamu semua sihat, ceria dan terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Hari ini untuk episod ke-15 cabaran motivasi 30 hari, pengetua ingin menyampaikan satu pesanan penting yang semua warga sekolah mesti hayati, iaitu hormati pengawal keselamatan dan pekerja di sekolah. Anak-anak sekalian, di sekolah ini, setiap insan memainkan peranan besar. Pengawal keselamatan yang berdiri dari pagi hingga malam, merekalah yang memastikan keselamatan kita terjaga. Pekerja pembersihan pula, tanpa jemu mengemas kelas, menyapu daun, mencuci tandas dan memastikan sekolah kita bersih, selesa dan indah untuk belajar. Mereka bukan orang biasa-biasa. Mereka adalah wira tidak didendang. Kerja mereka mungkin tidak glamour, tetapi sumbangan mereka luar biasa. Tanpa mereka, sekolah tidak akan seperti yang kamu nikmati hari ini. Jadi, pengetua ingin kamu semua beri salam dan senyuman setiap kali berjumpa mereka. Ucapkan terima kasih dengan ikhlas. Elakkan daripada membuang sampah merata-rata. Jangan sesekali memandang rendah tugas mereka. Layan mereka dengan adab dan budi bahasa. Ingat, orang yang berjaya ialah orang yang menghormati semua tanpa mengira pangkat dan jawatan. Bila kamu menghormati orang lain, kamu sebenarnya sedang membina maruah dan jati diri kamu sendiri. Akhir kata, jadilah pelajar yang beradab, jadilah pelajar yang tahu menghargai, jadilah pelajar yang membahagiakan orang sekeliling. Semoga episod motivasi hari ini memberi inspirasi dalam hidup kamu. Teruskan cabaran kita, teruskan menjadi insan yang baik. Jika pesanan pengetua ini bermanfaat buat semua, boleh subscribe channel Pengetua AI. Terima kasih semua.